Hari ni nak unboxing satu kasut pickleball daripada Selkirk. So sebelum ni aku review pedal daripada Selkirk. So sekarang aku nak try kasut dia pula, court shoes. Sebab kalau aku pakai kasut futsal aku sebelum ni, kasut tu pun dah nak koyak and aku punya ankle sakit. So kita try pula kasut pickleball. Ni yang men's punya. Lepas tu sama design women's punya. Sama je design, hitam juga. Okay, so first impression dia adalah aku suka detailing dia sebab dia ada gambar logo pickleball court kat dalam tu. Dia ada 6 months warranty daripada tarikh yang kita scan ni. Tapak dia sesuai untuk kita main pickleball sebab kita banyak gerak kiri kanan depan belakang kan. And dia dibuat daripada getah yang boleh tahan lama ni, takkan cepat haus ni. Selkirk, and then ada trademark dalam tepi kanan bawah, rasa lembut tapi tak macam lembut yang macam kalau kita nak lompat kiri kanan kita akan terjatuh tau. So dia pegang ankle kita lah, kaki kita. So malam ni kita akan datang balik, saya akan bagi tahu my review of the product. Okay, see you guys tonight pukul 1 pagi.